Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Berjumpa lagi dalam channel ni. Okey, hari ni nak cakap pasal reunion. Maksudnya jumpa semula lah lepas tak jumpa. Nak kalau kita ni duduk asrama masa muda, kita belajar kat sekolah sains atau sekolah teknik yang berasrama lah, ataupun sekolah biasa lah. Sekolah biasa pun ialah tak semestinya tak boleh ada reunion kan. Jadi kita jumpa kawan-kawan kita yang kita kenal semenjak kecil. Mungkin kalau kita sekarang 40 tahun, kita jumpa kawan-kawan yang kita kenal 20-30 tahun lepas. Okay, perasan tak kalau kebiasaannya reunion ni, sebelum kita pergi reunion ni, kita sentiasa fikir pasal siapa kita nak jumpa dari reunion tu nanti. Sebenarnya ada beberapa benda yang kita kena calibrate balik lah. Tak semestinya apa yang kita experience masa kita kanak-kanak atau masa kita remaja dulu sama dengan bila kita dah umur 40-an ni. Mungkin kita ada kawan, dan kawan kita tu memang akan datang reunion tu. Kita tak boleh expect lah dia punya perangai, dia punya sikap, penerimaan dia pada kita ni sama macam dulu. Kalau dulu kita boleh bergurau dengan dia, belum tentu sekarang kita nak bergurau dengan dia dengan cara yang sama tu belum tentu boleh lah. Bila masing-masing dah bekerja, jadi pekerjaan tu mengubah sikit diri kita. Jadi mungkin orang yang ceria dulu sekarang dah serius, ataupun orang yang serius dulu sekarang dah ceria. Kita pun tak tahu. Tapi walau bagaimanapun, manusia ni dia maintain personality dia. Maksudnya kalau masa kecil dia ceria, kebiasaannya dia sampai dia besar lah dia ceria, kebiasaannya. Ataupun macam ni lah. Ataupun yang nak ditekankan di sini adalah kita ni akan maintain kita punya some personality. Kita akan maintain sama macam kita masa kecil. Jadi ada yang kita boleh expect sama, dan ada yang kita boleh expect berlainan lah kalau kita pergi reunion lah selepas 10-20 tahun tak jumpa kawan kan. Satu lagi, kebiasaannya orang yang rasa macam happy-nya nak pergi reunion ni biasanya orang-orang yang macam sukses lah. Maksudnya bila career dia berjaya kan, dia akan lagi bersemangat nak pergi lah, nak jumpa kawan-kawan, nak tanya progress. Dia pun macam-macam cerita dia ada. Jadi orang-orang yang macam tak high flyers, yang biasa-biasa je ni, macam tak berapa lah rasanya nak berjumpa dengan kawan kan. Sebab bila kita tengok kawan kita macam ada yang sangat berjaya atau lebih berjaya daripada kita, kita rasa macam segan lah juga nak pergi. Tapi main point is that kalau kita pergi reunion tu, kita kena expect lah, bukan semua benda maintain the same lah. Maksudnya bukan semua benda akan sama je macam dulu. Dan biasanya topik yang akan dibincangkan kalau reunion pun apa yang berlaku masa dulu lah. Antaranya adalah, oh dulu kau macam ni, dulu kau kat asrama macam ni, oh dulu kau kat sekolah macam ni, dulu kau paling pandai, dulu kau paling nakal, lebih kurang gitulah. Dan bahaya juga sebenarnya pergi reunion, sebab yelah laki perempuan kan, kadang-kadang yang ini bekas mak dia, yang ni bekas pak dia. Benda-benda tu pernah juga kawan abang bercerita pasal apa,
pergi reunion, sekali lepas pergi reunion tu dah kahwin, macam-macam dah kahwin. Lepas pergi reunion, tiba-tiba perempuan yang tak kahwin lagi tu contact dia. Kira macam terganggu lah rumah tangga. Kira ada juga. Jadi kesimpulannya berhati-hatilah kalau kita pergi reunion atau pergi ke perjumpaan sekolah lah, berjumpa kawan-kawan lama. Beramai-ramai lah. Kalau setakat jumpa seorang tu tak adalah nak dikira reunion sangat. Itu macam jumpa kawan je. Tapi itulah. Okey, itu sajalah bebelan hari ini. Terima kasih kerana menonton, dan kalau tak keberatan silalah subscribe. Yalah. Terima kasih banyak-banyak. Thank you very much.